Jadi perkara-perkara begini telah memberi satu paradigm shift atau satu pergerakan besar apabila pihak penjajah menjajah kawasan kita. Dia telah menukar nama-nama tempat yang penting. Jadi generasi yang seterusnya itu tak faham. Dia menukarkan maklumat sejarah kita, menukarkan buku teks anak-anak kita dengan meletakkan sesiapa yang memihak kepada mereka. Itu kita kena akui. Tidak ada siapa yang boleh membangkang kenyataan itu. Itu memang benar berlaku di negara kita. Jadi kita yang berhak menentukan arah tuju maklumat sejarah negara kita. Bukan orang lain, bukan penjajah, bukan orang yang datang ke negara kita. Ya? Justru kita melihat ini merupakan satu paradigm shift apabila Prof. Mokhtar menjumpai Sungai Batu. Dan menjumpai Carbon Dating 788. Walaupun banyak tentangan daripada kiri, kanan, atas, bawah terhadap beliau. Kita doakan benda yang terbaik. Sebab itu saya hadir menolong Prof. Mokhtar. Kebetulan data-data yang saya jumpai dari sudut alam kuno, klasik itu, boleh menyokong kenyataan Prof. Mokhtar. Dan sesungguhnya pedang Rasulullah SAW, ya, saya baru bentang malam kemarin, semalam, dah 3 hari dah saya kat Kedah ni. Duk bentang, setiap masa tu ada. Ini yang dah keempat dah. Dah nak layu dah sebenarnya, suara dah nak hilang dah. Sebenarnya pasal Sungai Batu. Malam 28 jumpa Datuk Seri Sanusi di kediaman dia di Mentalung. Kemudian pagi esoknya grup pegawai-pegawai kerajaan dan penghulu bawah Datuk Dr. Nazman. Saya dengan Prof. Mokhtar lah. Dengan Dr. Ibrahim sekali. Kemudian petang tu pula dengan Persatuan Sejarah. Benda yang sama ada ulang tapi ada input-input. Tapi orang yang berlainan. Hari ini pula dengan tuan-tuan dan perempuan di Masjid An-Nawawi. Ya. Hari ini tajuk dia tak adalah sebiji dalam tu. Saya konang sikit sebab tajuk yang lain ni lain sikit. Ada wanita. Jadi saya sebutlah tokoh-tokoh tadi. Tak sampai lagi tokoh kat sini ya. Kejap ya. Tentang Sungai Batu ini saya melihat ia bakal mengubah sejarah Kedah. Kita kena bagi naratif kita. Kita jangan mengharap naratif orang. Dia mesti kajian daripada anak tempatan. Orang Melayu Islam. Penduduk di sini, penduduk di Malaysia, penduduk di Kedah. Jadi anak-anak Kedah berhak mengetahui sejarah asal tanah air mereka. Apakah kesan, apakah peranan Sungai Merbuk itu? Semua orang tak tahu, kecuali apabila Prof. Mokhtar membongkar rahsia ini. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, pada 1 Masihi ya, paras air di Tanjung Dawai itu, dia naik ke dalam 8 km. Paras air di Tanjung Dawai naik ke 8 km. Maksudnya yang tepi-tepi sungai itu semua duduk dalam laut. Selain daripada itu, kawasan Yan itu, Yan sekarang adalah kawasan rendah. Dia adalah kawasan padi kan. Dia adalah 4 meter daripada paras laut. Maksudnya Bukit Coras yang ada di situ, yang dijumpai patung Buddha itu adalah sebuah pulau. Bukit itu adalah ketinggiannya 70 meter daripada paras laut. Makna dia sebuah pulau. Apabila dia sebuah pulau, dia adalah milik pedagang. Dia bukan berada di tanah besar. Dia bukan dia ada tanah besar Kedah. Kenapa pedagang-pedagang dulu suka sangat datang ke Kedah ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di Kedah ini rajanya baik. Raja-raja Kedah dah kata dah pada pedagang-pedagang. Datanglah ke negeri Kedah ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hilang barang, kami ganti. Disebabkan tu Aixing, Yingqing tu, yang Buddha tu, ya, daripada Cina, dia nak pergi ke India. Dia nak pergi ke India, dia singgah ke Kedah. Dia kata, aku tidak suka pergi ke India. Kerana aku pernah dirompak. Dan raja sana tak hirau pun kaki kami ni, pedagang ke pengembang-pengembang agama ni. Kan India tu ketika itu Buddha Hindu kan, tak jaga pun. Tetapi bila aku di Kedah, aku suka.
Ramai-ramai pedagang di sini suka datang ke Kedah. Rajanya baik. Penduduk-penduduknya baik. Ya. Sebenarnya Kedah sudah menerima Islam lebih awal lagi daripada tarikh 1136, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada bukti shilling. Ya. Saya ada bincang dengan Dr. Ibrahim, ya, numistik bahagian duit lama ni. Dan dia ada juga bersama kami dan dia bersetuju. Tapi mereka mengatakan secara rasmi. Sebab itu yang ditulis. Kita kena ingat, kita ni pernah dijajah. Hakikatnya sudah ada duit 118. Ramai yang dalam FB saya tak setuju. Bukan 118 tu Prof. Itu 1180. Dia nak kata 1180, biar litah 1136 tu. Selamat, data lama. Saya kata bukan 1180, tak ada kosong ni. Dia 118. Dia tidak ada kiri kanan titik. Maksudnya dia 118. 118 ni tuan-tuan adalah bersamaan 736 Masihi. 736 Masihi ni Rasulullah wafat 632. 736 zaman tabi'in. Kalau ikutkan data itu, kita adalah di zaman tabi'in sudah ada sahabat Rasul. Islam sudah ada di sini. Berdasarkan duit shilling tu. Ada yang ingin menafikan duit shilling tu. Saya kata setakat ni saya tengok 118. Kemudian datang lagi duit shilling yang sama. Tapi 110. Sudah. 110 pula. Maknanya 110 8 tahun lebih awal daripada 118. Dia nak kata apa lagi? Ada titik depan. Tak ada dah. Tak boleh dah. Ya? Maksudnya memang kerajaan Kedah sudah ada kerajaan waktu tu. Tapi kenapa dalam buku tu tulis begitu? Itu hubungan, tak tahulah macam mana dia orang pakai semua-semua kan? Dan ahli-ahli sejarah, Dr. Ibrahim sendiri cuba nak melakukan sesuatu. Kena beritahulah, saya kata, saya orang Kelantan. Kena beritahu cerita yang betul kepada orang Kedah. Kesian ke orang Kedah, saya kata. Kena beritahu yang benar yang betul. Lepas tu satu lagi, kita jumpa pula Muaz bin Jabal. Kubur anak Muaz bin Jabal dekat Barus. Bukti lain pula kita kata. Kita bila menceritakan tentang Kedah, dia kena cerita pasal tentang Samudra Pasai, Barus dan Aceh. Kerana dia seolah-olah adik-beradik. Kita dengan Aceh adik-beradik seolah-olah. Tapi kita dipisahkan oleh kolonial, oleh penjajah. Belanda ambil sebelah sini, orang putih, British masih ambil sebelah sini. Senang dia datang negeri kita, bagi macam kek je kan. Jadi bila dia memisahkan itu, dia memisahkan adik-beradik kita. Bila dia memisahkan adik-beradik kita, dia memisahkan maklumat sejarah kita. Nampak? Jadi kan, ia memberi satu tanda tanya besar. Sudahlah dia pisahkan kita dengan Aceh. Dia juga memisahkan kita dengan Patani. Itu adik-beradik kita juga. Jadi data kita berserak. Dalam erti kata lain, mereka pecah kuasa. Mereka pecah perintah. Bila pecah perintah, dia tidak boleh bersatu. Melayu tidak boleh bersatu. Kerana sudah dilantik ketua di sana. Dan dipisahkan, diletakkan di bawah negara lain. Ini sejarah, ini fact. Ya. Jadi bila jumpanya Prof. Mokhtar pasal Sungai Batu 788 itu semua orang jadi bingung. Kenapa ada 788 sedangkan sejarah negara kita hanya 1400 Masihi? Astaghfirullahalazim. Saya mengucap. Masih lagi 1400 Masihi. Masih lagi kata 1300 itu tak apa? Padahal kita dah ada dalil duit shilling itu. Kedah. Kita dah ada dalil dekat Aceh. Kita dah ada dalil batu bersurat. Batu bersurat Terengganu. 1303. Saya bahagian linguistik dan kaji tentang inskripsi batu-batu bersurat itu. Batu bersurat Terengganu itu sudah cukup lengkap. Terlalu lengkap. Sempurna. 1303 tok nenek kita tulis batu bersurat Terengganu tu dah ada tiga gigi sing. Sing dah ada 3 gigi.
Maksudnya dia dah ada 3 gigi, dia ada alif lam, dia sudah ada waw yang lengkap. Maksudnya penulis ini sudah hebat. Saya pengkaji data evolusi simbol. Simbol itu menandakan orang-orang kampung, orang negeri itu sudah maju, sudah pandai, intelektualnya tinggi. Apatah lagi benda ini dibicarakan dalam batu bersurat. Batu bersurat Terengganu itu cerita tentang hukum hakam, tentang hukum fiqh, tentang solat, tentang haji, tentang nikah kahwin. Nak cerita pasal hukum fiqh yang detail itu, dia kena cerita, dia kena umat ataupun masyarakat kena faham tauhid dengan kuat dulu. Faham tauhid baru boleh cerita pasal hukum hakam. Maksudnya berdasarkan kepada paleografi dalam batu bersurat itu, kita boleh katakan tok nenek orang Melayu ni Islamnya dah lebih 300 atau 400 tahun ke belakang. Lebih daripada 300 atau 400 tahun ke belakang. Maksudnya kalau dia jumpa 1303, tuan-tuan nampak apa kira? 1303 tolak 300 atau 400, berapa lebih kurang? Dalam 800 Masihi. Logik 800 Masihi. Sebab kita sudah ada duit. 736 masih dah ada duit. Masa tu zaman kerajaan Sriwijaya. Macam mana dia kata kerajaan Sriwijaya Hindu Buddha? Sedangkan duit tu 736 masih. Bertulisan belanja Kedah Darul Aman. Tulis belanja Kedah Darul Aman dalam tulisan Jawi. Dan tulis nombor tu 118 dalam tulisan Arab. Macam mana kita nak kata kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha Hindu? Bukan. Duit itu 736. Kita ada lagi duit 110. Maksudnya 128 atau 126. 726 atau 728. Kita jumpa lagi duit shilling bertimbung dekat Sumatera. Dekat Sumatera bertimbung duit shilling kerajaan Abbasi dan Umawi. Tapi setengah-setengah kata, itu duit palsu tu, duit baru buat. Saya kata, bukan duit palsu. Orang Melayu tak pandai menipu. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu sejarah tentang asal-usul dan leluhur dia. Orang Melayu tak tahu. Buat apa dia nak menipu duit tu? Kemudian saya ada kawan dekat negara Arab, hantar shilling Abbasi dan Umawi yang asal. Berkilat-kilat lagi, duit emas dan perak. Saya tengok sama dengan duit yang dijumpai di Sumatera tu. Saya kata sah, asli. Walaupun saya tak tengok duit tu, bila kita tengok asli. Sebab sifat orang Melayu dia tak suka nipu. Orang Melayu tak pandai menipu. Orang Melayu ni orang yang jujur. Satu lagi, dia tak ada motif nak menipu, buat duit. Duduk dalam gua, siap nyak buat duit. Tak payah, tak payah. Dia ada kerja lain. Ya. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu tentang asal-usul dia. So dia tak ambil tahu pun. Kalau dah jumpa tu, iyalah yang asli. Dia bukan macam orang Eropah. Orang Melayu bukan macam orang Eropah. Orang Eropah yang amateur ni, dia tak ada kerja. Dia duduk di kawasan gua ke apa, di kawasan kereta, semua tu dia buat duit. Dia buat sesuatu macam bentuk CD apa. Dia kata ini adalah yang dijumpai ketika zaman Roman. Zaman Greek. Dia buat. Itu fake. Kerana bila diserah kepada bahagian sejarah beli dah bayar duit ke dia. Kita orang Melayu tak ada niat begitu. Kalau kita jumpa itu memang yang asli. Orang Melayu tidak pandai menipu.